untuk makluman semua, kami mengadakan satu konvoi dan tempat destinasi yang ingin kami pergi adalah di Danai Kabus di Great Perak. Semoga perjalanan kami ini dirahmati, tiada insiden-insiden yang tidak diingin berlaku sepanjang perjalanan, dan mudahkanlah kerja urusan kami dan mudahkanlah. dah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Jamilah, gadis ayu anak Paglura, adu manisnya. Dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Adu Jamilah, tiap pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku, ku tegur dia malu, sambil menunduk dia terusik. Assalamualaikum. Hari ni saya awak dah. Kita akan bermain. Main ke mana ya abang kita? Flying Fox. Flying Fox. Hari ni kita akan main Flying Fox dah. Ni antara peserta kita lah. Ni Api. Api. Ni Api dah 2 kali ke 3 kali dah main Flying Fox. Oi, baru sekali. Baru sekali. Oh, dalam perut kali. Ni Nafi Nafi ni antara orang penting lah. Orang penting sebab pada ni dia tak ke join dah kita. Dia akan pindah ke Johor. AADK Mersing. Ni adalah kenangan lah. Bersama dengan tim AADK Kota Baru. Okey, mana aja ucapan ke Nafi sekali. Selamat maju jaya di tempat baru, Bi. Jangan lupa kawan-kawan di sini, Bi. Okey, ni in charge. Ucapan Nafi. Selamat maju jaya, Bi. Nanti insya-Allah jadi KD pula. Okey. Okey ni kawan baik Nafis. Ucapan Budu jangan lupa. Makan dengan Mata-mata oh, pada sedih. Sedih. Ni dah momen-momen kita akan lalui lah. Ni adalah first ADK terbaru ni, office mate kita mari sini lah untuk camping. Okey, gapa-gapa kita jumpa di atas sana. Luncur.
Okey, sawak ni lah pemandangnya di Denai Kabus. Hak ni lah semalam kita sapa tak ada lagi view-view hak menarik lagu ni. Ni lah hak tempat-tempat kita bermalam semalam kita check in di kemah dah. Okey, sebagai tu sebagai tempat rumah kayu tu lah kemah kita Okey, sekarang kita akan hiking. Hiking tangga ni. Agak-agak lepas agak ni tangga ni tinggi. Inilah tempat tangga untuk kita main flying fox dah. Ni baru tangga memula. Baru satu tingkat kita naik. Ni adalah stretching mula-mula. Guys. Cepat je. Semangat. Tak semangat kan apa? Inilah tangganya. Tinggi sangat tangganya. Okey, ni view atas dah. Cawak ni lah pemandangnya alik atas dah. Ni lah pemandangnya dari atas Denai Kabus. Ni lah. Lepas ni kita rancang lah. Akan naik flying fox tu daripada sinilah pucuk atas ni. Sapalah ke ni. Okey, nu nampak signboard Denai Kabus tu. Dia katanya stop kat situ lah. Kita akan sampai situ. Lepas tu kita akan naik basikal atas kabel. Kita tengok lagu mana, jom. Baru siapa ni atas ni. Nampak boleh kira jugalah. Tapi hok pakai tali kita tu siapa dah? Yang pakai ilmu gaib ke apa ni? Dia guna ke apa ni? Kita tu dia guna ilmu gaib dia tu. Tu yang naik ukah guna tu. Ya, ATV dia dah. Apa ni salah satu permainan popok kita lah. Naik ATV ni. Okey, ni hot view tu di apa flying fox ni. Ni lah boleh tengoklah kawasan Denai Kabus ni daripada pucuk ni. Sekali letih. Okey, ni adalah peserta pertama kita yang diraikan Nafis. Fiz, ucapan sikit Fiz. Boleh tuju? Okey. Okey, ni peserta kedua kita. Cik Faizal. Okey, kata-kata Cik Faizal. Selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Okey, ni adalah peserta ketiga kita. Cik Azli. Li. Tunggu. Cik Afiq. Cik Afiq kita ni macam-macam lah. Ada terbu ni. Okey, ni lah di giliran kita pula dah. Kita duduk atas ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok view di atas sini. Sampailah ke sana. Okey. Macam sangkut je. Apa tadi? Okey. Okey. Woo!
Okey, selamat mendarat. Okey, ni panggil zip bike dah. Hui. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hui, lain macam. Hui. Ni pengalaman pertama lah kita naik zip bike. Basikal kalau orang main di atas jalan tu, atas sana. Ni kita gatih atas tali. Oh, kena gatih. Oh, berat tu. Allah dah. Inilah pengalaman kita gatih atas tali. Okey, ni habis kita pula. Ada ilmu gaib pula. Tak dia ada bawah, dia ada atas pula. Okey. Maknanya player kita seorang main benda ni. Okey, terima kasih bang. Okey, ni dah. Maknanya kita tunggulah seorang. Orang lain tak sempat main belakang. Seorang. Ni untuk next pas ni kita akan main ATV dah. Ni aktiviti kita tunggu-tunggu kat ATV. Okey, kita tengok suasana off-road. Okey, hari ni adalah permainan ketiga kita di Denai Kabut dah. Ni permainan ATV lah. Hujan pun renyai-renyai di sini. Okey, kita tuan tak ada dah. Kita buat race. Kita tengok dah. Okey, jalan off-road dah. Mula kita akan naik bukit.